Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faisal Nuri Motovlog. So untuk video kali ini kita berada dekat event Avita pula. So Avita melancarkan Avita melancarkan 3 buah model. Bagi aku ni motor rakyat lah. Motor rakyat di mana motor-motor yang untuk digunakan pada harian lah. Okey. Tapi ada satu tu adalah pencabar AX200. QJ motor AX200. Ni ada pencabar dia, Nova 200. Jom kita tengok. Okey, sebelum kita pergi kepada main segmen, ini adalah motor kapcai yang dikeluarkan oleh pihak Avita, iaitu VS115, di mana dekat situ dah tulis motor madani, everyone choice. So dia macam memberi persaingan yang kuat lah kepada motor-motor yang memberi motor-motor standard lah, orang-orang yang nak beli harga murah kan, yang memang untuk kegunaan harian. So harga pun tak dekak. Okey, so inilah dia motor dia, memang standard lah. Masih lagi menggunakan sistem lama, tak ada lagi sistem baru apa semua. Memang kau tengok brake pun brake drum lagi. So ini adalah motor yang diperkenalkan oleh pihak Avita untuk bersaing lah dekat market-market Malaysia. Dan macam kau tengok kat sini, dia pakai lampu bab lagi lampu bab lagi, brake drum. Okey, untuk belakang pun dia still pakai brake drum lagi. Okey, ni brake drum. Dan cumanya untuk motor ni bestnya dia dah datangkan sekali dengan ni lah, charger. Dia juga ada type A dengan type C. Lepas tu kat tepi ni sikit ada compartment. Tapi motor ni bagi aku tengok sekarang ni color dia memang menarik lah. Aku rasa ni color grey, macam biru-biru grey, merah. Juga kita ada color grey. Aku rasa ni biru, merah dan grey. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Okay, so skuter. Avita kata jangan cakap perang skuter, tapi diorang cakap jangan sebut perang skuter belum habis. So ini adalah skuter terbaru daripada Avita. Sebelum ni diorang famous dengan Vanguard. Vanguard dulu ada sampai 10 perubahan benda. So diorang perkenalkan model terbaru. Masuk aboy. Ini aboy. Siapa nak beli motor boleh cari ini aboy. Boleh cari ini Yang Chun. Boleh cari Yang Chun. Untuk market 125cc sekarang pun memang banyak dekat market sekarang ni. So ini adalah version Avita 125cc, iaitu Sierra 125. So dia datangkan 3 color. Bagi aku kali ni Avita diorang bukan sahaja main dengan cc, tapi diorang bermain dengan color combination yang lawa. Macam ni grey orange, ini hijau dengan hijau muda, yang ini silver dengan color merah. So it's likely like combination color lah. Sekarang ni diorang dah ke arah design yang lawa, design yang memang eye catching. Okay, yang aku agak skeptical iaitu dekat bahagian seat dia. Bahagian seat bawah dia. Seat bawah dia ni bagi aku dia agak kecil. Mungkin helmet dengan baju hujan lepas lah. Helmet dengan baju hujan lepas. Okay, so ini untuk bahagian compartment. Compartment ini agak besar. Boleh masuk botol air mineral, boleh masuk ni satu. So ini pun dia ada charger juga. Okay, untuk type A dengan type C. Yang ini ada juga. Alright. So dekat sini dia ada tempat cangkuk. So kau boleh cangkuk lah, letak barang ke apa ke boleh, tak masalah. So ini meter dia. Meter dia ni satu lagi masalah. Korang nampak tak meter ni dia macam meter apa? Aku tak nak cakap lah dia macam meter apa. So it's likely like digital yang macam ni. Okay. Kemudiannya masih pakai kunci. Dan yang paling best pasal motor ni, dia punya lampu belakang. Okay, korang tengok lampu belakang dia. Lampu belakang dia memang lawa guys. Lepas tu pakai LED semua dah LED. Lampu belakang pun dah LED. Lampu depan dah LED. Okay, it's really nice lah.
Kalau orang kata enjin ni pakai enjin tu lah apa semua, benda tu aku tak nak cakap lah. Itu berdasarkan korang punya andaian sendiri. Tak nak cakap enjin ni sama dengan enjin tu lah, apa benda lah semualah. Okay. So ini untuk bahagian depan. Kau boleh nampak lah, lampu bahagian depan ni memang garang, memang lawa. Nampak ni. Alamak, dah start dah. Habis bateri dah. Ayuk, habis bateri. Ayuk. So inilah, ni lampu dia. Korang nampak lampu signal dia memang lawa lah. Bagi aku di antara tiga-tiga ni, aku suka colour silver. Silver merah ni dengan ni dia, dengan ni dia, oren ni. Ni oren grey, apa hitam ni, grey ni lawa. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Alright guys, inilah dia model yang sangat-sangat dia memberi saingan hebat lah dekat Moto AX200, QJ Moto AX200. Inilah saingan dia. So untuk motor ni dia lebih sikit daripada AX200. So kalau AX200 tu 176cc, ini dia 186cc, lebih 10cc. Dan juga daripada segi dia punya power, dia ada lebih sikit. Dia tak banyak beza lah, dia ada lebih sikit daripada yang AX200 tu. Okay. So untuk motor ni kita nak tengok, memang bagi aku dia memang memberi saingan yang hebat lah dekat model tu. Dan bentuk design lampu dia, macam korang tengok dalam video aku sekarang ni, memang lawa, memang cantik. Dia ada tiga color. Tapi di antara tiga-tiga ni, yang warna hijau ni yang paling ramai sekali orang tengok. Kau tengok colour hijau dia ni memang sangat cantik weh. Sumpah cantik, sumpah nice. Daripada bentuk atasan, bentuk atas, daripada lampu bawah, daripada combination colour. Wah, dia nice. Kau tengok dia punya seat. Ini seat, kalau kata kalau korang nak dapatkan macam ni, mesti tambah harga. Tapi tak, Avita dia bagi sekali. Kau tengok ni betapa lawanya dia punya seat. Memang sangat-sangat lawa. Kau tengok ni, dia punya berkilat, sangat lawa lah. So bentuk lampu belakang macam biasalah. Okay. So lampu kat sini dia pakai LED lah. Tengok sikit. LED. Ni pedai LED. Lepas tu dekat belakang ni didatangkan sekali dengan apa ni, gas. Tapi macam mana nak sebut dia ni alamak, bahasa China ni Xinhua. Tapi ni macam tulisan Jepun. Ini kita kena double confirm lagi dengan pihak yang bertanggungjawab lah ke atas produk ni. Okay. Sebab ni bahasa Jepun ni. Ni no ni basuto. Ni Jepun punya. So gas absorber. So FI pun pakai Bosch punya sistem juga. Okay. So memang sangat lawa. Kau tengok lampu atasan dia. Ini sumpah lawa weh. Ini sumpah lawa. Motor ni sumpah lawa. Lawa gila. Okay. So inilah dia. Staff dia baru bawa keluar spek. Okay. Ni aku cakap tadi. Nampak ni, dia lebih sikit lah, 183. Ke bawah sikit. Ni 183 17.6. Kalau QJ tu dalam 15. Yang ni tapi power dia sama, 13.5. Okay. Telescopic fork, single disc. Ni semua kau cari lah. Tapi fuel tank sama, 10 liter. Okay. Dan juga untuk dia punya bahagian charger dia adalah dekat bahagian tepi bawah sini . Yang ni dia pakai keyless. Tapi dia punya atas ni memang tak lari daripada satu brand Jepun tu lah. Tak payah cakap lah tak payah cakap. So dekat bahagian dalam ni, dekat bahagian dalam ni dia punya charger. So ni kunci dia, kunci keyless. Dan kenapa yang untuk yang panjang ni adalah kalau kata bateri korang habis, korang boleh cocok lah untuk buka handle. Okay. Sekejap. Susah pula nak masuk ya Rabbi. Itulah dia 3 buah motosikal yang baru dilancarkan oleh pihak Avita. So sekarang ni aku nak bagi kat korang semua harga dia berapa. Okay. Untuk VS115 ni harga dia adalah RM3,488 lah. Ni RM3,488. 3.5k lah senang cerita, 3.5k untuk motor yang sebasic ini.
Dan kemudiannya kita ada Nova 200. So Nova 200 ni harga dia adalah 8,488, 85k jugalah. 85k. So macam mana guys, 85k dapat quality in term of macam ni, macam mana? Korang sendiri fikir lah. Okay. Dan juga kita ada satu lagi dekat belah sini adalah Sierra 125. Yang ini tak silap aku tadi harga dia dalam 4,000 ke? Sorry, 5,000 5,088 ringgit. Ni 5,088 ringgit. So 5,085 dengan sana tadi adalah 3,500. So macam mana guys? Apa yang korang rasa untuk model terbaru daripada Aveta ni? Cuba korang komen sikit kat bawah. Okay. So aku dah set. Kunci. Kunci ni. Dia kena tarik. Sorry guys. Okay, so kita berada dekat dalam Aveta punya majlis lah. So korang boleh tengok kat sini. Ramai gila guys. Sangat ramai. Alright guys, kita dah settle dah coverage. So sekarang ni kita dalam event dinner operation dorang. So 1.5, 3.5, 8.5 dengan 5,000. So 8.5 ribu. Tak ada kacang, kacang belum. So itulah dia 2-3 biji motor. Bagi aku harga kompetitif. Dengan design dia macam tu memang sangat menarik lah. Lawa. Nova dah lawa. And everyday usability. Murah lagi dia warna-warna ni. Asalnya murah dia lagi kan tu. Itu dah berapa, 8,000 kan? Dia lebih 8 lah, 8. Ni mahal sikit lah, mahal 500. Memang menarik lah. 8,000 7,988. So QJ 200, AE 200 8,000. Yang ini 8,500, mahal 500. So pilihan di tangan. Sisi besar sikit lah, 10 cc dengan itu 176 ni. 175. Yang ini 186. 186 atau 183. 183. So tambah sikit, lepas tu power dia lebih sikit, tambah lagi 500. Okay. So alright guys, sampai situ saja video kita. Jangan lupa like, subscribe juga, komen. So aku nak korang komen apa pendapat korang pula. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao. Feet up in this place. If you can't catch the feeling, then get out the way. I've been reeling and fish from the lake. They keep saying I'm down to earth, but I'm really out of space. All these women alien, super foreign, so excited.